Sekarang kita buat perapan ayam panggang So kita masukkan halia, masukkan sos tiram, kan, masukkan sos tiram, masukkan kicap manis, sedikit garam, air limau nipis, sedikit saja sesame oil, minyak bijan. Alright. Kemudian minyak jagung kemudian kita kacau. Dan sedikit gula. So gula supaya dia melekat pada perapan ayam. Kita masuk gula, sedikit chicken powder. Okey. Kena wasa. The best, kita kena prep sekurang-kurangnya setengah jam ataupun sehari semalam. Okay, kita dah set conveyor oven ni 180. Kita panggang ni lebih kurang dalam 25 minit. Alright. Nak masak, tengok macam mana. Okay, Bat, angkat Bat. Okay, nak bagi tip macam mana nak tahu ayam tu masak tak masak. Kita cucuk tengah-tengah ni. Dia cucuk tengah-tengah ni, dia licin. See, dia licin. Letak sini. Kalau sini panas, ayam nak masak. Okey, now nak tengok tekstur ayam ni. Right? Okey. Kita ambil, letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bamba Chicago Megano. Okey, sekarang ni saya nak buat nasi ayam ala-ala rumah lah, ala-ala rumah. Saya masukkan beras dalam ni dulu. Saya masukkan chicken powder, saya masukkan gula, garam. Okay, saya nak buat tumisan nasi ayam lah. Okey, kita masukkan minyak, masukkan margarin, kacau bok, serai, daun pandan, bawang, and halia. Sos tiram, sedikit minyak bijan. Okay. Okey, kalau dia ikut the original nasi ayam ni, kita pakai lemak ayam. So lemak ayam tu kita panaskan kuali, kita bagi lemak ayam cair dan kita masuk bahan lah, margarin whatever. Tapi yang ni kita pakai rice cooker, kita tak pakai lemak ayam. Cuma kita pakai dan kita kacau dia. Dan ada setengah-setengah buat nasi ayam tu dia goreng dengan beras pun boleh juga. Alright? Dan kita kacau macam ni. Kemudian kita masukkan air. So masukkan air. Saya kacau. All the chef, all my team. Apa yang kita buat, pastikan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, and mesti rasa. Macam mana kita nak makan, macam itulah guest nak makan. So rasa. Wallah. Dia rasa baik. Dia punya rasa kena masin sikit sebab beras tu dia karbohidrat, dia berkanji. Right? Okay. Kalau dia macam nasi minyak ke nasi berminyak, terus angkat. Jangan tulang dalam ni. Kalau tulang dalam ni, dia akan hangus kat bawah. Sebab dia ada gula, dia ada minyak. Faham? Right. And also, kalau kita buat nasi minyak, nasi mandi dalam rice cooker, ratio dia quarter je. Dia tak boleh berpenuh. Nanti nasi mentah. Sebab dia tak ada pengudaraan, wap yang cukup. Tapi nasi putih 3 kilo. Tapi kalau kita buat nasi yang ni, saya tak buat cantik. Saya buat style old school sebab nak rasa. Ini kita buat, orang kata, untuk eksperimen semua resipi. So saya tabur dengan irisan daun bawang. Alright. Kita nasi ayam ni. Kemudian saya buat Thai chili sauce. Okey. Dah pun siap satu resipi yang ringkas nasi ayam cita rasa La Bamba Chicago Milano.